Pemandangan di waktu petang ya di sungai tempat kita mancing hari ni. Nampak ya kelebat ikan patin dan juga ikan baung berenang-renang di tengah air. Siapa tak nampak, itu kata Piramli, nak luar nikah. Jadi sila perhatikan betul-betul. Banyak ikan di sini ya. Boleh mancing bila-bila masa. Sekian, terima kasih. Ni bagus mancing ni. Sambil mancing dia mendengar orang mengaji. Mana nak cari mancing berjuru macam ni. Sambil-sambil mengaji. Habis satu juzuk tu kat dia. Inilah dia ya. Bakar ini imam masjid kampung ni. Sekarang baru tingkatan 3. InsyaAllah habis tingkatan 5 akan pergi meneruskan pelajaran di Universiti Al-Azhar.